Guys, ni lupalah nak bagi tahu dekat Yol. Yol tengok ni dalam akuarium ni. Sebelum ni, kalau Yol tengok, sebelum ni orang semuanya beli ikan dalam akuarium kan. Saya lain. Jiwa saya besar. Saya akan beli udang dalam akuarium. Nampak? Udang harimau guys. Okay, so actually saya jual. Okay, so untuk siapa-siapa, kita dah mula nak buat untuk macam shell out. Kita ada kepah, kita ada udang harimau yang hidup-hidup segar guys. Nampak semuanya hidup-hidup segar. Berenang-renang dia guys, tak berhenti-henti. Okay, so dekat sini saya nak bagi tahu dekat you all, untuk ada udang harimau ni, kita ada buat macam promo lah. Okay, untuk you all, tengok harga yang murah, harga yang rendah. Okay, saya janjikan harga yang murah, harga yang rendah. Join saya punya live untuk dapatkan harga yang sangat-sangat best. Okay, kita ada ketam, kita ada kepah, kita ada udang harimau hidup-hidup segar. Okay, jumpa lagi